Kalau dulu, saya ingatkan bersaham ni kena ada banyak duit. Tapi sebenarnya benda tu tak betul. Sekarang ni, saya dah jadi salah seorang coach yang mengajar saham. Sepanjang saya bersaham selama 12 tahun ni, sehinggalah saya jadi salah seorang speaker dekat Bursa Malaysia. Disebabkan orang asyik fikir kena ada banyak duit ni, itu yang ramai orang lambat untuk nak bersaham. Tak apalah, kena tunggu ada modal dulu baru nak bersaham. Ramai pula orang fikir kena ada modal besar. Sebab kalau modal kecil, lagi cepat nak rugi. Ianya adalah sebab kalau kita tak ada asas yang kukuh, kalau kita tak ada skill yang cukup untuk dapatkan keuntungan tersebut. Jadi, untuk beginner, untuk orang yang baru dekat dalam saham, sebenarnya kita kena ada satu asas yang kukuh, kena praktikkan supaya kita boleh jadi cekap dengan cepat. Apa yang penting, tindakan kita, bukannya duit. Tuan beginner, baru nak belajar saham, komen beginner. Saya akan bantu step by step untuk elakkan kesilapan yang sama oleh para newbie.